Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Akmal Fadil. Semoga majlis pada pagi ini akan diberkati sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kejaraya. Yang berbahagia Datuk Abdul Razak bin Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan, mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Kejaraya. Yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Asri bin Abdul Hamid, Ketua Eksekutif CIDB Malaysia. Yang berbahagia Datuk Insinyur Ilyas Ismail, Pengurus Besar Kanan Sektor Pembangunan Teknologi CIDB Malaysia. Yang berusaha Encik Rafizlan bin Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif CIDB E-Construct Services Sdn Bhd. Pegawai-pegawai kanan kerajaan, pengurusan kanan CIDB dan anak syarikat, universiti dan akademia, rakan kolaborasi, rakan-rakan media, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat pagi dan selamat datang sekali lagi ke Majlis Perasmian Pusat Sehenti MyBeam Center Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB yang pertama di negara. Untuk makluman kita semua, antara objektif utama MyBeam Center diwujudkan adalah untuk dijadikan sebagai pusat sumber bagi tujuan mempromosi dan meningkatkan lagi penggunaan Building Information Modeling BIM di kalangan pegiat industri. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, untuk memperjelaskan dengan lebih jelas lagi signifikan majlis pada pagi ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Asri bin Abdul Hamid, Ketua Eksekutif CIDB Malaysia, untuk menyempurnakan ucapan laluan. Dipersilakan.